Assalamualaikum geng, hari ke-14 kesiapan explore ride ke Eropah. Satu hari, satu masjid, keliling Malaysia bersama GT Max. Let's go! Sekarang dari Kuala Lumpur nak ke Kuala Terengganu. Di sini nak ke sana dekat 50 km, 1 jam je ride. Mungkin nak ke Merang, ke depan sikit. So kita enjoy the ride dulu. Bismillah. Tak sangka geng, ride kali ni dah sampai ke Kuala Terengganu. Kejap je masa berlalu. Kita dah sampai dekat area Kuala Terengganu. Dari rumah Abang Lan, Kuala Lumpur, 50 km je. So nak terima kasih kat Abang Lan sediakan kami tempat bermalam yang selesa, 2 katil lagi, 1 queen, 1 single. Tempat tu memang basically untuk backpacking, tapi kita dah pernah backpack Abang Lan, so dia dapatlah orang cakap bermalam di situ. Alhamdulillah terima kasih Abang Lan melayani tetamu jauh yang musafir dan memudahkan urusan kami. Sekarang kita nak ke Kuala Terengganu. Mungkin lepas tu ke Kelantan. Aku sekarang ni on the way ke Merang. Ada offer untuk stay di villa. Dan macam biasa geng, hari ni modal minyak RM8.9. Untuk 100km ni, aku isi sekali je. Aku dapat invitation dari Mat Din yang offer aku. Ni motor dia. Aku akan jumpa orang tu. Inilah Mat Din. Dia offer aku ada homestay untuk dia review lah. Aku boleh je buat review. Ada dah. Okay, datang berus sikit. Aku kat Merang, so aku akan stay kat sini 2 malam. 2 malam kan? Wow! Korang tengok lah. Ui, lawa lah. Ya Allah, aku macam speechless sekejap lah. Sebab dekat ruang ni, dia punya ada satu taman. Dan masuk entrance, kita buat room tour. Dan ini dia paling best. Terus buat konten Yang ni alai-malai di Merang. Villa ni komplit dengan swimming pool, ada view pantai, ada 9 bilik. So bagi korang nak ke Pulau Redang, sebelum tu stay lah di sini 1 malam. Dekat je dengan JT Merang.